Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Jemicar. Okay kan, so aku rasa aku dah lama tak post video. Korang pun mesti tahu kan. So sebelum tu, aku nak tanya, siapa dekat sini rindu dekat Jemicar? Angkat tangan, cepat angkat tangan. Chat seram kali ni agak menyeramkan, di mana ada kisah seorang budak bernama Akil. Dia ni ajak member dia nama Farhan untuk panjat pagar belakang sekolah, untuk ponteng lah kiranya. So tiba-tiba ada kejadian pelik yang berlaku. Kalau korang nak tahu, korang kena tengok video ni sampai habis. Sebelum kita start untuk video kali ni, aku nak tanya korang soalan matematik. 60 tambah 30 tambah 10 jadi berapa? Kalau korang jawab betul kan, aku akan bagi iPhone 17 Pro Max. So, sila jawab dekat komen cepat, okey? So, tak nak membazirkan masa, mari kita baca chat seram tu. Let's go. So kan, kita dah berada di dalam chat seram tu. Mari kita baca sama-sama. Farhan. Ya, Akil. Jom balik weh. Ponteng. Okey, si Akil ni dia ajak Farhan ponteng. So dekat situ, dekat dalam pukul 9 pagi. Balik. Tak nak ah. Nak balik ikut mana? Okay, si Farhan ni tanya Akil, nak balik ikut mana kan? Nak ponteng ikut mana? Pagar belakang sekolah. Pagar tu kan tinggi. Alah, tinggi sikit je. Jomlah. Asal kau nak balik sangat ni? Si Farhan tanya Akil. Kan dia macam beria nak balik. Aku malas lah. Sekarang ni waktu pelajaran Cikgu Sari. Habis tu, kenapa? Kan? Aku malas lah. Si Akil ni memang pemalas Dia selalu bagi kerja sekolah banyak-banyak. Kita kan belajar. Mestilah kena buat kerja sekolah banyak-banyak. Kan? Kalau tak nak buat, baik tak payah sekolah. Betul, apa tu Farhan ni kata. Kau ni. Lagi satu, Cikgu Sari tu tak lawa. Aku tak suka. Tak semangat lah. Kiranya si Akil ni dia tak semangat belajar sebab Cikgu Sari tu tak lawa. Lah kau ni. Asal ke situ pula. Kau nak kutuk cikgu kau sendiri? Betul lah apa yang aku cakap. Fakta. So guys, sekarang ni Akil dia dah macam mengutuk cikgu dia, Cikgu Sari. Fakta yang dia memang tak lawa. Lagi satu, tangan dia panjang. Aku ada lukis gambar ni. Gambar apa? Cikgu Sari. Asal dia lukis macam tu? Tangan sampai dekat kaki tu. Akil, padamlah weh. Alah, biar je lah. Sebiji macam Cikgu Sari. Si Akil ni diketawakan Cikgu Sari weh. Kau ni dah lebih-lebih lah. Padahal Cikgu Sari tu baik je. Aku tak kisah. Si Akil ni dia tak kisah. Daripada tadi lagi dia mengutuk Cikgu Sari sampai dia sanggup melukis Cikgu Sari dekat papan putih tu. Kalau kau nak tahu, dia lah cikgu yang paling aku benci. Ya, suka hati kau lah nak benci ke apa. Tapi, tak payahlah sampai nak mengutuk. Kan? Tak payahlah sampai nak mengutuk cikgu tu. Dah lah. Jom lah balik. Si Akil ni dia tekan si Farhan ajak balik. Aku tak nak. Aduh, susahlah kau ni. Aku balik seorang je lah. Pergi je lah balik seorang. Pagar belakang tu tinggi. Memang kau tak boleh naik. Boleh je balik seorang daripada tadi. Dia sibuk ajak Farhan balik.
Aku pandai kalau bab-bab panjat pagar ni. Kejap. Ada orang nampak. Ada orang? Siapa? Aku nak panjat dululah. Siapa tu? Tiba-tiba dia berdiri kat situ kau dah kantoi tu. Aduh. Tinggi betul pagar ni. Tinggilah weh. Macam mana si Hakim ni nak panjat? Betul apa yang Farhan kata. Memang tinggi. Kan aku dah cakap, kau takkan boleh panjat. Kau pandang rendah dekat aku? Tunggu aku panjat dulu. Okey, si Hakim ni ditekad untuk panjat juga pagar tu. Kau ni, biar betul kau nak panjat juga. Woi Akil. Apa? Aku dah boleh panjat pagar ni. Serius lah, kau boleh panjat? Of course lah boleh. Senang je. Kejap. Asal? Ada apa ni? Kenapa dengan Akil? Apa dah jadi dekat Akil? Asal aku ada kat dalam sekolah balik ni? Lah weh. Akil ada kat dalam sekolah? Hai, kau tipu aku kan? Sebenarnya kau tak boleh panjat pagar tu kan? Lepas tu kau pura-pura ada kat dalam sekolah balik. Weh, sumpah. Aku boleh panjat pagar tu. Habis tu, asal kau ada kat dalam sekolah balik? Itulah yang aku pelik. Alah kau ni. Kau saja nak main-main dengan aku ni. Aku nak try panjat pagar tu lagi sekali. Biar betul kau ni. Iya, betul lah. Farhan. Cikgu tu ada lagi lah kat tempat yang sama. Lah weh, dia ada lagi lah dekat situ. Dia buat apa dekat situ? Betul lah. Kejap. Cikgu tu terapun ke? Asal kaki dia tak jejak tanah? Astaghfirullahalazim. Kaki cikgu tu terapun. Tak jejak tanah. Ya, Farhan. Aku baru perasan. Cikgu tu terapun. Weh, tu bukan cikgu. Tu hantu. Alamak. Aduh, macam mana ni? Aku nak panjat dululah. Astaghfirullahalazim, apa dah jadi ni? Akil, dah lah. Jangan panjat. Sia-sia je kalau kau panjat. Kau pergi balik dekat kelas. Aku dah panjat pagar ni. Aku tak boleh brain lagi tau cikgu yang kaki tak jejak tanah tu. Tapi asal aku ada kat dalam sekolah balik? Dah lah Akil, jangan panjat. Si Akil ni degil betul Kalau dia ada depan depan aku cubit, aku pulas telinga. Habis tu macam mana ni? Kau nampak sendiri kan cikgu tu terapun. Kaki tak jejak tanah. Dan sekarang ni, asal sekolah ni tiba-tiba sunyi? Pelajar lain pun tak ada. Apa? Cuba kau keluar kelas.
Nampak aku tak? Tak nampak, Akil. Asal tak nampak pula? Aku kena keluar dari sini. Aku nak try lalu ikut pintu pagar depan sekolah. Okey, Akil. Okey, sekarang ni Akil dia nak lalu depan pintu pagar depan sekolah pula. Alah, pagar ni kunci. Kunci ada dekat security ke? Farhan. Security tu. Kenapa dengan security tu? Okey, ada atas video. Mari kita tengok. Dia rekod apa tu? Security dia. Ish. Asal security macam tu? Seram gila muka dia. Jangan dekat dengan dia. Okey, si Farhan ni kata jangan dekat dengan security tu. Habis tu, aku kena buat apa ni? Bagi aku, kau kena balik dekat kelas kau. Habis tu, bila aku dah sampai dekat kelas, aku kena buat apa? Kau sedar tak, Akil? Kau dah kutuk cikgu kau sendiri, iaitu Cikgu Sari. Padahal cikgu tu dah mengajar kau. Dia bagi ilmu dekat kau. Tapi, kau still nak kutuk-kutuk dia. Betul si Farhan ni kata. Lah, aku tak suka Cikgu Sari seorang je. Bukan semua. Aku tahu kau tak suka. Tapi janganlah sampai nak kutuk fizikal dia. Kan? Tak elok lah kita kutuk-kutuk cikgu sendiri ni. Dia dah lah penat bagi ilmu dekat kita. Kita dengan senang hati sakitkan hati dia. Yelah. Habis tu aku kena buat apa ni? Balik semula dekat kelas. Kau kena minta maaf dengan Cikgu Sari. Tapi macam mana aku nak minta maaf? Kat sini tak ada orang. Kecuali cikgu yang terapun dan security tadi. Diorang berdua bukan manusia kan? Sekarang ni kau fikir balik apa kesalahan kau. Farhan, dekat kelas ada apa weh? Apa benda siap? Weh Akil, tu Cikgu Sari. Weh, sama dengan gambar yang kau lukis tadi. Lah weh. Dia macam sama dekat dengan papan putih tadi tu yang Akil lukis. Okay, dia atas video. Uish. Seram siut. Akil. Aku nak buat apa ni? Dia datang dekat aku. Minta maaf cepat. Kau kena minta maaf sebab kau dah kutuk dia. Astaghfirullah. Tapi tu bukan Cikgu Sari. Farhan. Tiba-tiba langit berubah warna merah. Dia kejar aku. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Weh. Itu Cikgu Sari ke hantu Kau jangan lari, minta maaf cepat. Dia hantu.
Aku nak lari ikut pagar belakang sekolah. Janganlah Akil. Sia-sia je. Akhirnya Akil terperangkap dalam lingkaran itu. Dia terus melarikan diri, melompat pagar sekolah dan bertemu dengan hantu cikgu itu buat selama-lamanya.